abang saya dah tanya, nak beli tak? Nak pakai ke nak jual? Nak pakai ke nak jual? Saya cakap tak payahlah, kita jual je lah. Kan? Nak dapat banyak lagi anytime insyaAllah boleh. So kita orang decide untuk jual. Nak jual ni bukan jual lagi pun, bukannya advertise, cuma letaklah dalam sebok. Dah maksudnya dah buka daripada kotak, dah letak dalam sebok dindong-dindong. Kebetulan ada klien tu pula datang hari tu. Dia tiba-tiba dia, sebab saya tak ada intention langsung nak jual tau. Okay. Faham tak? Tapi saya dah letak dalam watch slot. Okay. So klien tu datang, walk in. Walk in. Dia cakap wife dia dah shopping dah beli bag dia pun semua. Beli bag berapa ribu itu? 15,000 16,000 macam tu lah lebih kurang. Dia beli 2 bag. 2 bag macam tu. Satu tu 15,000 tak silap saya. Lepas tu saya dekat belakang, saya dah dengar. Tapi klien ni duduk kat situ lama ke dekat sejam lebih kan. Lepas tu Fatihah tanya saya, "Bos, berapa nak jual?" Saya tak terfikir langsung nak check at market price. Saya cakap tembak 74,500 jalan. Fatihah sebut je 74,500. Saya dah macam so, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, DM kita sekarang. Bye. Kenapa? Aku bagi salah harga lah, shoot. Ya ke? Ya, saya bagi salah harga. Sebab market time tu boleh pergi 78, 77, 76. Paling rendah orang jual pun 76,800 saya nampak. Paling rendah. So saya dah rugi 2,003, 2,004 dah kat situ sebenarnya. Saya dah macam malah. Mengharapkan klien tu tak beli lah. Mengharapkan klien tu tak beli ke? Cuba kan? Aku mengharapkan klien tu tak beli. 74,000 tapi tak nak klien beli. Lepas tu saya tak nak klien beli. Padahal dah ada untung lah kat situ. Yelah. Lepas tu saya dah macam, aduh, dah terlepas cakap ni kan. Takkan nak tipu pula kan. Tak bekat lah kan. So, diam lah. Tapi dalam hati, tak nak lah jual. Lepas tu dah bincang. Klien cakap, boleh murah lagi ke? Saya bagi tahu Fatih, jangan bagi murah langsung. Jangan, tak boleh. Itu pun dah terlepas cakap. Aku tak jual kali ni, tak apa. Memang saya macam tak apalah, aku redha kalau tak boleh jual. Lepas tu klien cakap, okay tak apa, I offer you one price, I ambil cash. Saya cakap, aku tak suka dengar ayat cash ni kan. Dia cakap 70,000 I ambil. Saya cakap memang tak, memang lari aja otak. Saya cakap memang tak boleh. Fatihah tanya saya kat belakang, dia cakap, bos boleh ke 70? Saya cakap, Fatihah, sorry, saya minta maaf, saya tak boleh bagi diskaun langsung untuk jam ni. Sebab tak boleh. Dah paling murah. Saya siap tunjuk screenshot tu kan. Saya hantar kat Fatihah, kamu tengok lah kan. You slide. Tak ada satu. 10 screenshot kita paling murah. Kita paling murah. Dah lah new, tak pernah pakai. Maksudnya new all stock lah basically. And warranty ada lagi berapa tahun kan. Lepas tu saya cakap dengan Fatihah, tahun yang sama. Lepas tu saya cakap dengan Fatihah, macam ni lah, kalau klien tu nak, kalau klien tu dah ready standby nak bawa duit standby nak keluar 70,000, tak mungkin dia ada 70,000. Betul. Confirm dia ada lebih. Betul. Kita dah lalui proses ni banyak kali kan. Klien nak minta, saya ada ni, tak boleh. Boleh lah pula tiba-tiba macam tu kan. So tiba-tiba klien tu cakap nak 70,000. Saya cakap tak boleh, memang tak boleh. Ni aku rugi ni, biar aku pakai sendiri kan. Saya cakap tak boleh. Tiba-tiba tak sampai berapa saat, lepas dia keluar, dia dah bayar RM74,500 cash. Bayar pakai kad lah. Titit. Bayar, keluar receipt dan sebagainya. So Alhamdulillah. Tapi balik dalam hati macam, Alhamdulillah rezeki. Cakap rezeki dah memang tertulis kat situ je lah. So dah release, Alhamdulillah. Yang paling top G-nya klien ni adalah, dia datang nak shopping beli handbag wife dia. Kena pau 15,000, pau lagi 3,000 macam tu. Tiba-tiba dia sengaja nak tengok jam, tak ada plan. Tiba-tiba dia beli lagi 74,000. So kat situ saja in total dah dekat 100,000. Kalau saya dah beli jam harga 74,000, apa saya buat lepas tu? Balik lah, pakai lah, buat balik. Tahu dia buat apa? Tak apalah, letak sini dulu. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.